Alright, hari ni aku record pakai phone aku ni je sebab aku nak test phone aku ni punya quality kamera. Lepas tu aku pakai juga earpod Basius yang aku baru beli. Itu yang aku baru review. Itu sebab aku nak test juga macam mana dia punya mic dan macam mana dia punya audio lah bila aku angkat call dan sebagainya. Actually aku nak record semua perjalanan aku tadi tapi aku tak sempat. So dah sampai ke Wangsa Walk ni baru dah apa kata rajin sikit sebab dia dah sejuk kan. Lepas tu aku nak beli mic sebenarnya. Itulah orang tak komplain pasal mic aku. Dan aku sendiri pun komplain kepada diri aku sendiri pasal mic aku. So aku nak cari mic tapi aku tak jumpa yang memuaskan. Tak banyak pula kedai yang jual mic di sini. Lepas tu kalau ada pun bukan pilihan aku lah. Macam contoh tadi Razer dia lepas aku dah tak nak beli Razer. Aku rasa Razer macam operator dia aku beli tak ada lah baik sangat pun. So aku nak cari lah jenama lain tapi tak ada yang tak ada yang memuaskan. So end up aku beli benda lain. So aku beli phone untuk wife aku. So balik nanti kita buat surprise dia. Sebab phone dia rosak semalam, memang dah tak boleh pakai. So lepas tu aku pun dah pakai phone baru. Aku sebelum ni suka pakai Xiaomi. Aku banyak pakai phone Xiaomi sebab aku nak aku suka ekosistem Xiaomi lah. Barang rumah tu banyak barang-barang Xiaomi. So phone pun of course lah Xiaomi. Tapi phone aku pun dia dah 2 tahun. So dah ada kereta berdesainkan One Piece. Lepas tu sebab phone aku dah ni sikit, bateri dia pun tak pernah elok. And then alang-alang aku sekarang tengah melekat dengan brand Nothing Phone. So aku try lah Nothing Phone ni. Mula-mula nak try Nothing Phone 3 tu. Walaupun orang cakap buruk lah benda, tapi aku suka je. Tapi itulah mahal sangat lah. Aku nak beli handphone harga 3,000 ni macam impossible je. Nak beli handphone harga 2,000 pun impossible. So aku beli handphone Nothing Phone 3A. So 3A around 1,700. So ok lah. Lepas tu aku nak beli untuk wife aku ni pula. And wife aku ni kita try phone lain pula. Phone Nothing juga tapi kita try CMF 2 around 1,002. So nanti balik kita tengok macam mana. Dua-dua pakai warna putih. Aku warna putih and dia punya ni pun aku beli warna putih. Alright, kita dah nak sampai rumah tadi. So happy untuk wife aku sebab dia akan dapat phone baru. Tak happy untuk aku sebab aku tak dapat mic baru. Yelah, aku tak tahu kenapa aku sentiasa ada masalah mic. Kenapa mic? Kenapa aku tak ada masalah lain selain pada mic? To be honest, not bad juga. Quality phone 3A ni aku macam suka. Cuma aku rasa dia malam je lah kurang sikit. So kadang-kadang bila aku nak shoot malam, dia lebih gelap. Kalau sebelum ni aku sebelum ni pakai phone Redmi 13 Pro maybe. I think maybe 13 Pro. Aku rasa kalau nak bandingkan dengan kamera dia, kalau siang aku prefer Nothing, tapi malam mungkin aku akan go back to Redmi lah. Redmi macam malam dia lagi better. Tapi not really an issue sebab bagi aku malam ni kau just perlu ada lampu tu je. Sebab je lah, siapa je nak shoot gelap-gelap? Aku je yang buat video gelap-gelap ni, tak faham tu aku. Aku rasa aku beli kat Shopee je lah kot. Beli kat Shopee je lah mic tu. So okay lah, mic sikit sampai. But yalah, janji ada mic tu je penting. Alright, jom kita buat surprise ke atas. Aku kena rekod muka aku je lah sebab dia pakai tudung. Okay, come. Hai. Handphone baru. Saya rekod muka saya, tak rekod awak. Ibu dapat handphone baru. Ayah boleh iPhone tak Abby tak? Abby sini. Sini. Abby kecil lagi, Abby tak boleh lah telefon. Abby ada tab kot. Abby. Handphone bukan rosak. Handphone lama ni yang tak buat pula. Kakak tolong buka lampu. Tutup lampu oren, buka lampu putih. Buka lampu putih. Kakak buka lampu cerah sikit. Langsung tak nak tidur. Yang budak dua lang ni Hey. dah berak dah apa. Wish. Kakak, lagi satu. Lagi satu.
Lagi? Oh, buka je lah. Dua-dua apa? Ada warna yang lagi satu tu. Putih yang lagi satu tu kak. Lampu ni juga tapi warna lain. Buka je lampu kuning. Swiss yang ni. Swiss lampu ni tapi warna lain. Tutup buka balik. Akak tak boleh pun kita kali pijat. Bukan. Belah sana yang ujung sana tu. Akak. Habis kau gelap terus. Buka je lah tingkap. Masuk elevator lain ni. Akak ni nak ini nak CMF Phone 2 Pro. nak bagi sama akak tapi bagi ni. Kita ambil warna putih sama dengan phone ni. Terbalik je. Kenapa? Betul. Welcome to Nothing. Orang sekarang memang dah jadi brand Nothing ni. Tu phone. Apa lagi kita dapat? Kita dapat charger. Charger Type C ke Type C. Oh, ni phone ni. Oh, ni dia punya pin Dia nipis lah ya. Ni dia punya pin. Mana dia punya ni? Oh, dia tak ada bagi cover lah. Tak dapat. Dapat cover. Sepatutnya ada. Mungkin luar negara je kot. Malaysia punya edition tak ada. Hari ni kat mana ni? Dia ada screen protector tak? Oh, dalam kotak ni. Ada screen protector tak? Dalam kotak ni dia bagi cover. Ada screen protector tak? Dia dah pre-install. Oh, ada pun cover. Sebab kalau beli yang 3A ni, yang aku tengah rekod ni 3A. 3A ni dia tak bagi cover, kena beli asing. Tak ada kepala charger macam biasa. Dia punya apa slot pin ni cover dah juga phone je lah. So rasa texture dia sedap. Ada dua tone texture. Cantik gila kot. Ni kawan. Ni kan ni. Nampak ada dua button. Yang button ni lah ni. Ni essential key sama macam saya punya. Apa yang bagus ni? Dia punya cucuk SIM ni comel. Warna orange. Connect to Wi-Fi. Copy apps dan data. Ini kita boleh skip dulu. Kalau korang memang Android user and korang nak try jenama yang lain, aku boleh showkan Nothing lah. Sebab aku dah pakai Nothing sebulan lebih. Aku rasa OS dia sangat-sangatlah best. One of the best Android OS lah for now aku rasa. Lepas tu kamera semua bagi aku cantik je. Kamera cantik ni sebenarnya subjektif lah. As long as kau pandai ambil gambar, cantik je. Kau bagilah kamera 100MP ke 200MP ke, even bagi DSLR sekalipun, kalau kau tak pandai guna, tak cantik lah juga gambarnya. Dia punya nipis tu pun sedap lah. Berat dia pun tak berat sangat. Skip je lah dulu Ayah pun ayah punya dulu. Saya skip dulu. Nanti saya tambah 3 piece saya. Okay. Satu yang best tentang Nothing Phone ni, essential key dia, which is kat sini. Kalau untuk orang yang bekerja ke, business ke, designer macam aku, essential key ni memang untuk function lah. Kita nak tap, lepas tu kita boleh record pakai suara, kita boleh tekan note macam biasa. So senang lah nak simpan note. OS 30. Aku suka gila OS dia, sumpah. Antara benda yang best tentang Nothing Phone ni adalah OS. Alright, nak kena update dulu, sistem update. So ambil masa sikit lah. Overall tak ada apa sangat lah. Aku bukan gadget reviewer ke apa benda, tapi aku boleh cakap is sebagai orang biasa, Nothing Phone for now best lah. Itu je. Yang sekarang ni family aku dah 2 orang dah yang pakai Nothing. So wife aku pakai CMF, aku pakai 3E. Thank you for watching. Link ada dekat description.